Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya menunjukkan pada jam 1.19 petang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Walimatul Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu Putera Rushaidi bin Razid dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Nur Syazwani binti Ruslan. Alhamdulillah, selesai sudah sesi perarakan mempelai serta salam restu daripada kedua-dua ibu bapa dan seluruh ahli keluarga. Mudah-mudahan setiap langkah yang diatur sebentar tadi menjadi langkah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang dipanjatkan diangkatkan ke langit dan setiap pelukan kasih daripada ibu sebentar tadi, ibu dan ayah menjadikan bekalan buat kedua mempelai dalam melayari bahtera rumah tangga. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan untukmu pasangan daripada jenismu sendiri supaya kamu berasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu rasa kasih, sayang dan rahmat. Semoga kasih sayang yang terbina pada hari ini akan terus dipelihara sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, harum melati di tepi laman, mekar berkembang di hias pagi, restu diberi penuh keikhlasan, semoga bahagia hingga ke syurgawi. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di dahan jati, kasih bertaut dalam ikatan, moga kekal hingga akhir nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, indah sungguh cahaya purnama menyinari bumi penuh seri, rumah tangga dibina kerana agama, insya-Allah kekal hingga akhirat nanti. Jadi hadirin yang dihormati Allah SWT sekalian, sesungguhnya majlis perkahwinan bukan sekadar menghimpunkan dua insan, bahkan menyatukan dua buah keluarga, mengeratkan silaturahim dan menyebarkan keberkatan. Jadi marilah sama-sama kita menghadiahkan selawat buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini majlis kita terus dihiasi rahmat, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini. Pohon rendang tempat berteduh buahnya lebat menjadi rezeki, doa di pohon bersungguh-sungguh, moga mempelai dirahmati ilahi. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kedua-dua mempelai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dalam ketaatan serta dipimpinkan bersama menuju syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila tuan-tuan dan puan, alhamdulillah suasana dewan kini dipenuhi dengan senyuman, ukhuwah dan kasih sayang. Kepada para tetamu yang baru saja tiba, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke Majlis Walimatul Urus yang penuh keberkatan ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama meraihkan hari yang cukup bermakna buat kedua mempelai serta seluruh ahli keluarga. Semoga setiap langkah yang hadir ke majlis ini dicatat sebagai amal kebajikan dan mengeratkan lagi silaturahim, tali silaturahim sesama kita. Bagi para tetamu yang sedang menikmati hidangan, dipersilakan menjamu selera dengan tenang. Mudah-mudahan setiap rezeki yang dinikmati pada hari ini menjadi rezeki yang halal, berkat dan membawa kebaikan kepada kita semua. Majlis yang indah ini turut diserikan dengan layanan mesra daripada warga Balai Rong MITC bersama pasukan catering, bintang catering daripada Balai Rong MITC. Semoga setiap sajian yang dihidangkan memenuhi selera para tetamu dan segala usaha mereka dalam menyediakan jamuan ini dikurniakan ganjaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak merpati terbang sekawan hinggap sebentar di pohon sana, datang ke majlis mengeratkan persaudaraan. Moga diberkati Allah yang Maha Esa. Jadi tuan-tuan dan puan, bunga melur harum mewangi disusun indah penyeri taman. Nikmat rezeki marilah syukuri, moga bertambah segala kekurniaan. Jadi air mengalir tenang ke muara, jernih bersih menjubur padi, silaturahim paling berharga menjadi bekalan hingga abadi. Jadi saya nak serikan bersama dengan puisi Islamik. Jadi dengar-dengarkan, hari ini bukan hari sekadar menjamu selera, hari ini adalah hari menyatukan hati. Ada yang datang membawa doa, ada yang hadir membawa kasih, ada yang melangkah membawa persaudaraan. Semoga setiap senyuman menjadi sedekah, setiap jabat tangan menjadi penghapus dosa. Jadi setiap suapan yang dinikmati menjadi rezeki yang diberkati. Dan setiap doa yang dipanjatkan untuk kedua mempelai menjadi cahaya yang menerangi perjalanan rumah tangga mereka. Jadi ya Allah, satukanlah hati mereka dalam iman, suburkan kasih mereka dengan rahmat, kuatkanlah mereka ketika diuji, lapangkanlah rezeki mereka
dan dipertemukanlah mereka kembali di syurgamu yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kepada para tetamu dan para jemputan yang baru tiba, kami mengucapkan selamat datang dan dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih kerana bersama-sama memberikan majlis yang penuh keberkatan ini. Jadi selamat menjamu selera. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal kebajikan kita pada hari yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 1.38 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda tuan-tuan perempuan, muslimin dan juga muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara tepi ini di majlis hormatan urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Jadi alhamdulillah selesai sudah santapan beradab yang penuh adat dan keberkatan hari ini. Kini tibalah kita ke satu lagi detik yang cukup manis, simbolik kepada perkongsian kasih, kemanisan hidup dan kebersamaan dalam melayari bahtera rumah tangga. Jadi hadirin yang dihormati Allah sekalian, dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan pasangan Raja Sehari untuk tampil ke pentas, ke hadapan pentas pelaminan bagi menyempurnakan upacara memotong kek. Jadi semoga setiap kemanisan yang dikongsi pada hari ini menjadi lambang kasih sayang yang sentiasa mekar, saling memahami ketika senang maupun susah, dan sentiasa berpaut kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Harum melati di tepi laman, mekar berseri di waktu pagi. Kek dipotong penuh santunan, lambang kasih hingga abadi. Bela tuan-tuan dan perempuan, burung merbah terbang sekawan hingga sebentar di pohon ara. Cinta dibina kerana Tuhan, insya-Allah kekal selamanya. Tuan-tuan dan perempuan, bukan sekadar sepotong kek, tetapi lambang sebuah perjalanan. Hari ini dikongsi dengan senyuman, esok dikongsi dengan kesabaran, lusa dikongsi dengan pengorbanan. Semoga setiap manis yang dirasai pada hari ini menjadi kenangan indah, dan setiap ujian yang mendatang dihadapi bersama dengan iman, kasih sayang dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dipersilakan kedua-dua mempelai menyempurnakan upacara memotong kek sebagai simbol kemanisan dan keberkatan dalam membina mahligai rumah tangga. Tuan-tuan perempuan, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan kepada pasangan mempelai sebagai tanda doa dan restu buat pasangan Raja Sehari. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kedua-duanya, melimpahkan keberkatan di atas mereka dan menghimpunkan mereka dalam segala kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, semoga kemanisan kek yang dikongsi pada hari ini begitulah manisnya kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala pelihara buat kedua mempelai hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin.